Okey korang, kita dah selesai seorang casting kat sini. Kita dapat banyak juga lah ikan-ikan yang kecil, tapi casting belum ada hasil lagi. So kita nak tukar spot lain lah pula. Jom kita tengok spot kedua kita pula. Let's go. Driftwood Driftwood. Oh dia besar tu dapat tu. Dia kena potong. Cuman nak Tak jelui aquarium. Ni kena ada aquarium 3 kaki 4 kaki boleh ni. Boleh tu. Oh. Macam-macam ada dekat dalam kebun kelapa sawit ni. A few moments later. Okay korang, kita dah sampai dekat spot yang kedua kita, dekat sungai kat bawah ni. Kalau korang nampak tu. So kita akan mula carilah. Target kita kat sini mungkin tilan tapir dan juga ikan spesies loach lah. Okay guys, let's go. licin lah. Cik Mai, tengok semua licin. Licin. Oh tanah ni. Okay. Kena berhati-hati kot ni. Atas tu ada luar. Dia betul-betul bawah tipi sikit di depan tu kan. Situ ada banyak ikan warna kuning hitam belang-belang panjang. Panggio panggil. Sini pun ada juga. Okay, Fizi akan casting dan kita akan teruskan aktiviti sauk kita. Tanah jerlui. Oh, ada pondok situ. Nak naik berseram. Tebing dia agak tinggi. Boleh pergi ke belah situ? Tu kat daun tu. Tu. Dalam. Kenapa dapat? Data. Wah, yang beli. Oh, kita dapat yang beli lagi. Salah. Aduh. Macam dapat udang. Udang apa tak tahu. Ini besar. Ni udang sungai.
terlalu banyak ombak. Allah. Terlalu banyak. Payah ni. Payah salah time lah. Saya selalu main time hujan. Saya pula akan tengok sekitar sini. Tengok dekat parit-parit kecil ni. Tu dia Fizi dekat sana. Menarik. Ada banyak juga parit-parit kecil kat kawasan ni yang mungkin kita boleh tengok lah ikan apa yang mungkin ada. Macam korang nampak tu. Ok, saya akan try saut-saut tengok lah. Ok guys, ok, jom kita tengok apa yang Fizi dapat. Dapat apa? Udang galah. Mana? Tengok. Tu dia. Dia dapat. Okay. Bukan bomba banyak kat sini. Banyak. Belah sana parit kecil tu pun banyak. Tu dekat situ nampak banyak ni ikan. Nak kedah tanah lembut. Tekan sini tanah berbut. Menandakan tanah dia tak, orang kata apa, tak stabil ni. Boleh lahan. Dia jerlu. Tu yang kita tak padi nak turun tu. Jerlus ni kita tak tahu berapa dalam dia. Nanti Dia tak bawa luak spare. Boleh nak kerja, kalau nak kedah boleh kerja. kita Line merah cili kan? Kan tak sama yang kita dapat tu lah. Suspender kat buah. gunting. Dah galah. Nak simpan dulu ikan. Ada tapi tak ingat. Jerlus dia nak kedah boleh tapi bak kata Fizi balik berkemban okey kot tu macam tak dalam kat situ Ni. Ini memang tak dalam tapi dia jerlus je. Pijak atas pokok tu boleh jerlus kan? Ini pijak tadi. Berenang. Kena berenang Berenang lah. Main ayak dah ni. Tu buah kat kayu. Nak rindu zaman budak-budak ni, kubang-kubang ni. Line Diaspora. Cantik. Nama dia apa? Belakang dia Poci Kualis.
Pakcik malis. Di dalam kalau bawah lampu dia akan jadi merah. Lain-lain merah kalau Kalau training cantik ni. lampu warna biru kan. Ha. Yang ni kalau lokal punya kan lampu warna merah. Tapi dia tak tahan. Akak, Tahan okey. akak lepas dah bawa balik. Tu yang tu apa? Kepala timah. Kalau sini. Time display tak bawa pula. Tahu ni, empat. Empat lagi. Cepat. Jenis ikan bawah ni. Oh, lagu. Beta. Beta apa ni? Imbilis ke apa? Imbilis ke partner? Cuba tengok ni. Macam part neck pun tu. Imbilis betina. Tina. Kita lepaskan dia balik. Biar dia biak. Okay, kita tengok kat sini. Kita gurami kat sini. Nampak banyak ni. Tu ikan tu, todak. Nampak tak? Nampak? Ada sungai. Ni boleh ni, tarik dekat lumur-lumur ni. Baik. Okay, kita tengok kita dapat ikan apa. Katanya ikan ni ada kaitan dengan makhluk halus. Ni, satu spesies pemangsa. Dia bawa kumpulan gurami juga. Swimming there. Tu dia. Spesies ikan Whitehead fish. whitehead fish ataupun kepala setan Tu dia guys. Oh, cantik ikan dia. Bekas-bekas. Mana bekas? Mana bekas? Ikan apa tu? Tu dia. Kepala setan lah. Kepala setan. Ikan kepala setan Tahu kat mana? Celah mana setan? Air agak kabur sikit tapi kita nampak clear kan. Dia punya saiz dia, dia punya bentuk dia. Okey. Antara ikan target kita kat sini. Mantap. Mantap. Tapi sini water sprite banyak. Ya. Kalau ada yang boleh ambil okey ke? No. Di mana banyak lah? Kau berapa banyak boleh ambil, kita ambil lah. Sagi kita bagi-bagi tak apa. Saya dah banyak dah. Saya tak tahu nak buang kat mana lah ni. Hai saya kan? Dua ada tak tahu nak pergi buang kat mana. Apa dia? Banyak sangat pula. Dia senang sangat membiak. Sebab dia biak kut daun. Dia akan keluar kut daun. Dia sekali pandang macam ulam raja. Tu pokok ayak tu. Ya, water sprite. So dia kat atas tu boleh duduk. Ya. Okey, ini penjaga ikan kita. Kerja dia itu je. Jaga ikan je. Penat je. Nak jaga ikan penat. Jaga ikan penat tu. Bukan satu tugas yang mudah. Ingat jaga ikan ni senang ke? Tak percaya? Tanya dia. Belum penat. 2 hours later. Okay guys, kita balik ke spot first kita tadi. Kita nak tengok kita punya pukat dan kita punya bubu. Kita tengok apa ikan yang mungkin kita dapat lah. Okay guys, jom. Nak tarik ya? Oh, banyak hasil tu. Kuning tu apa tu? Nak buka ah. Ya? Buka ah. Batu-batu. Boleh? Okay, banyak hasil. Ni buat lock dah. Tebal sisir. Tak boleh mati. Kalau bottom ni cok kan. Boleh chatting. Wah, next time saya buat chatting .
Okay, banyak kat hasil kita dapat. Ikan bidar ni. Selat. Selat. Kalau hidup kalau boleh ambil. Okay, banyak hasil kita dapat. Yang gepak lagi kot nanti dia sebab ambil udara. Oh, okay, kita dapat ikan selat. Tebal sisik. Macam terbul. Semua ikan sungai. Oh, tu dia. Dah ni. Saya ni boleh Korea sayang. Apa? Terbui. Nak pakai umpan elok ni. dedak boleh. Ikan selat. Ni cantik sayang. Peduk je kalau kita tak tahu kiok ni. Allah. Ada tembok. Try balik kalau hidup belum. Tak makan. Ada bekas buaya. Yang ni tak keboi, ni ikan apa? Sama. Dua spesies yang berbeza. Tak semua. Ni dua spesies yang berbeza. Ah, Ni ikan tak keboi. Ni ikan pisang. Ada ikan lah. Much later. Okay, banyak hasil juga kita punya pukat. Alhamdulillah lah. Okay, sekarang ni saya nak ke sana, saya nak tengok kita punya bubu pula. Jom. Okay, nampaknya bubu kita tak ada hasil. Ha? Tak ada hasil. Tak ada hasil. Ni pukat kena. Pukat je kena. Bubu tak ada hasil. Okay, jom kita buka tali dia dulu. Okey korang, dia orang tak habis lagi ambil ikan daripada pukat dan betulkan pukat. Okey, saya rasa setakat ni lah episod Jom Sok Ikan kita pada kali ni. Kita pun dah tangkap ikan, banyak agak ikan-ikan yang kita dapat yang menarik dekat kawasan Paya Gambut di belah-belah Kulim ni. Siapa sangka dekat belah utara pun ada kawasan Paya Gambut bukannya dekat belah selatan je, dekat utara pun ada. Dan kita dapat banyak juga spesies-spesies ikan yang menarik. Kita dapat ikan kepala setan, kita dapat ikan harlequin rasbora, kita dapat ikan seluang garis merah, kita dapat juga ikan daun. Memang orang kata banyak hasil-hasil yang agak menarik. Okey, insyaAllah kita akan explore lagi kawasan Kulim ni. Kita tengok, kita nak cari ikan-ikan yang kita masih belum dapat, iaitu coklat gurami ataupun ikan losh. Nanti kita akan tengok dalam episod-episod yang akan datang. Okay guys, kita jumpa lagi di episod Jom Sok Ikan yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau korang ada spot-spot yang menarik, nak saut dengan Cik Man, boleh komen je kat bawah. Okay, kita jumpa lagi. Bye.